Ya, yang baru pada kita. Kita selama ni terikat dengan teori, kita kata buku. Tapi bila di sana kita nampak amalan industri, oh macam ini. Dan ada industri yang datang dengan kita itu ialah international firm, dan dia melibatkan transaksi secara international. Jadi kita nampaklah, oh dari segi apa yang dia buat ni, kadang-kadang nak kata beza tu tak ada beza, sama aja. Cuma oh ini yang dia buat sebenarnya. Cara kita menyediakan perancangan kewangan untuk personal, pengiraan zakat, pengiraan protection macam dari segi takaful, pengiraan faraid, dan juga ada sedikit sebanyak dalam percukaian lah. Dari segi kepentingan secara umum dahulu, kita semasa kursus itu kita didedahkan direct dengan industri. Contohnya macam kursus profesional percukaian saya ni, kita ada lebih kurang 8 industri yang terlibat. Kita ada lebih kurang 8 industri yang terlibat. Baiklah, apa khabar anda semua? Bersua kita kembali dalam siri khas, siri podcast khas sempena Hari Tibet Negara PO, dan saya Nicholas selaku moderator anda untuk topik kita dan edisi baru hari kita pada hari ini. Baiklah, topik kita hari ini adalah mengenai program pentaulihan profesional, dan di sini kita ada 2 orang panel, 2 orang pensyarah yang tidak asing lagi di Politeknik Unggul Omar untuk bincangkan topik kita pada hari ini. Baiklah, tanpa melengahkan masa, baiklah kita kenalan dengan panel kita pada hari ini. Selamat pagi. Selamat pagi. Terima kasih. Kenalkan diri dengan program yang telah di hari ini. Terima kasih Cik Nik. Nama saya Kamarul Izam bin Ma'ail, pensyarah program Diploma Perakawanan Jabatan Perdagangan Politeknik Umar. Saya mengikuti kursus profesional, pentaulihan profesional dalam bidang percukaian bermula daripada 22 Julai 2024 sehingga 24 Oktober 2024 di Universiti Kebangsaan Malaysia UKM Bank. Puan. Saya Zawati Ismaili. Saya adalah pensyarah program Diploma in Finance. Saya menjalani program pentaulihan dalam kewangan Islam di Universiti Sains Islam Malaysia, musim nilai. Di manakah program pentaulihan yang telah berlangsung? Untuk program pentaulihan profesional percukaian, dia dijalankan di Universiti Kebangsaan Malaysia di bawah Fakulti Ekonomi dan Pengurusan UKM, tapi lebih tepat diuruskan oleh UKM SHAPE, maknanya Private Wings of UKM lah. 90 hari, lebih kurang 90 hari ataupun 95 hari. 95 hari. Bagaimana dengan Puan? Di mana program tersebut? Saya menjalani program pentaulihan dalam bidang kewangan Islam ni di Universiti Sains Islam Malaysia di Nilai selama 95 hari juga. Sama juga di bawah Fakulti Islamic Economy dan bawah kerjasama dengan pihak IFIM lah, Islamic Banking and Finance Indonesia. Bagaimana kelas yang telah diberikan untuk cara kita menjalani program tersebut? Okey, baik. Secara keseluruhan untuk program pentaulihan profesional percukaian ini kerjasama di antara JPPKK, UKM dan juga CITIM, Chartered Taxation Institute of Malaysia. Kita ada 8 kos yang perlu kita hadiri untuk tempoh 95 hari itu. Antaranya Introduction to Malaysian Taxation, Employment Incomes, Other Sources of Income, Capital and Industrial Building Allowance, Business Income and Company Taxation, Personal Tax and Tax Administration, Real Property Gain Tax (RPGT) dan juga Tax Planning. Dalam 95 hari itu Semua modul ni di cover dan diuji. So setiap modul tu dia akan ada exam maksudnya. Ya, setiap modul tu akan ada final test,
untuk setiap modul yang di cover. Sama ke juga dengan Ya, sama. Macam di USIM, under collaboration dengan IFIM, Islamic Banking Finance Indonesia tu, diorang ada sediakan modul lah. Kita ada 4 modul, di mana setiap modul tu akan diuji dari segi cara kita menyediakan perancangan kewangan untuk personal, pengiraan zakat, pengiraan protection macam dari segi takaful, pengiraan faraid, dan juga ada sedikit sebanyak dalam percukaian lah. So kalau dikatakan kepentingan kepada pesara TVET melalui program pertahanan ini? Dari segi kepentingan secara umum dahulu, kita semasa kursus itu kita didedahkan direct dengan industri. Contohnya macam kursus profesional percukaian saya ni, kita ada lebih kurang 8 industri yang terlibat. Kita ada lebih kurang 8 industri yang terlibat. Kita katanya antara ni semua big four dalam accounting firm lah. Antaranya kita ada Grant Thornton, kita ada KPMG, kita ada Ernst & Young, kita ada PwC. Jadi dari segi kepentingannya secara langsung kita didedahkan dengan apa yang industri buat. Jadi itu akan meningkatkan kredibiliti dan profesionalism pegawai yang mengikuti kursus tu. Untuk exposure yang Ya, yang baru pada kita. Kita selama ni terikat dengan teori, kita kata buku. Tapi bila di sana kita nampak amalan industri, oh macam ini. Dan ada industri yang datang dengan kita itu ialah international firm, dan dia melibatkan transaksi secara international. Jadi kita nampaklah, oh dari segi apa yang dia buat ni, kadang-kadang nak kata beza tu tak ada beza, sama aja. Cuma oh ini yang dia buat sebenarnya. Bagaimana dengan masa perjalanan tersebut? Dia ada teori, praktikal ataupun hanya teori sahaja? Okay, dalam bidang kewangan Islam, first dia akan bagi teori lah. Maksudnya kita kena faham apa prinsip-prinsip syariah dan apa aplikasi dia dalam kita punya sistem kewangan lah. So after that baru dia akan uji dari segi praktikal, di mana kita kena mengira, kita kena plan all the personal punya financial. Maksudnya dari segi gaji dia ke mana, berapa zakat yang dibayar, berapa cukai dia bayar, dan apakah peruntukan yang diasingkan untuk protection dia, takaful lah. Satu Malaysia, tapi cuma untuk percukaian saya ada hanya 11 orang pegawai. Untuk dalam polisisi lah, ada 11 orang daripada college community dan juga daripada politeknik, ada 11 orang. Kalau daripada sini, daripada politeknik Mukoma yang mengikuti kursus percukaian, profesional percukaian ni 2 orang. Hanya 2 orang. Daripada Jabatan Perdagangan 2 orang. Okey. So dari segi pengalaman menuju exam, biasanya kan pesara kita biasa buat exam untuk student, tapi macam mana kalau kita sendiri untuk exam masa program pertahuan ni? Apa pengalaman? Pengalaman dia agak mencabar juga, sebab selalu kita bagi soalan pada budak kan, so budak akan jawab kan. Tapi kali ni kita balik yang diuji dengan benda-benda yang baru, yang benda yang orang panggil apa, contemporary lah kan, dengan isu-isu kewangan semasa ni. So dia agak mencabar bagi saya, tapi dengan hasil tunjuk ajar daripada tenaga pengajar dan juga kongsi apa, kita buat study group lah antara lecturer-lecturer ni, banyak membantulah. Sebab beza kan, saya rasa kalau untuk puan 4 modul, untuk cikgu masalah 8. So exam lagi kalau untuk percukaian dari segi kelas dulu kita kata kan, kelas kita ada kelas daripada pensyarah UKM dan juga kita ada kelas daripada industri yang dipilih oleh pihak SITIM tadi. Okey. Kalau saya bagi contoh, kalau untuk satu kos tu ada 15 jam, 6 jam daripada UKM, 9 jam daripada pihak industri. And then sepanjang 95 hari 8 kos tu kita ada 7 study tour. Study tour ni maksudnya kita ke industri. Antaranya kita ke audit firm,
kita ke lembaga hasil dalam negeri sendiri, kita ke PKCP, Pesuruhjaya Khas Cukai Pendapatan, dan di situ pun banyak input yang kita dapat. Dan habis lecture dan study tour, kita akan ada 8 final test. 8 final test. Maksudnya setiap final test kita ada 3 jam. 3 jam. Meaning that dia akan uji satu topik dengan 3 jam. Kita boleh agaklah berapa dalam soalan dia pergi tu kan. 3 jam satu topik 3 jam. Ya. Kalau kita dekat sini macam kita buat 2 jam ke 3 jam pelbagai topik, so dia ambil sikit-sikit. Sekarang sana 3 jam untuk satu topik. So agak mendalam lah soalan dia. Rasa macam tak nak ulang pun ada lah. Kalau boleh tenang pula. Okey, so apa nasihat kepada pensyarah TVET bagi program pentahuan? Apa nasihat yang boleh berikan? Nasihat saya lah kepada pensyarah-pensyarah yang belum ada apa-apa sijil profesional ni, ambillah peluang ni sementara ada kan, sebab dia sebenarnya tambah nilai pada diri kita sendiri. Kadang-kadang kita rasa benda tu macam tak penting, macam Tuan Nizam cakap sendiri tadi, kalau boleh tak nak ulang kan, buat masa ni, dalam masa jangka panjang ni kita tahu apa benda yang akan datang pada kita, boleh lah. Betul, saya setuju dengan Puan Zawati, sebab di peringkat JPPKK kita dimaklumkan dia offer dengan bayaran beasiswa yang penuh, dengan penginapan, dengan makan, semua disediakan. Kemudian ramai orang luar juga berebut nak program yang kita buat ni. Sepatutnya diambil peluang oleh pegawai-pegawai kita lah untuk join pentauliahan profesional. Saya rasa kalau untuk pada ni, kalau ikutnya memang okeylah, sebab kalau rezeki kita Betul. Ya, betul. So saya rasa itu agak susah nak kalau kita nak buat. Okey, so balik pada bahagian yang telah bahagikan, maksudnya peringkat atau bahagian. Boleh uraikan lagi. Sebab tadi Encik dah uraikan, uraikan lagi bahagian modul tu yang telah dibahagikan. Setiap modul tu berapa lama masa yang dia akan ambil untuk habiskan satu modul? Selalu modul-modul dia memang nota dia pun tebal-tebal ni lah. 4 modul kan? 4 modul. Tapi dia ada selitkan juga pensyarah-pensyarah daripada USIM juga yang akan ajar. Tapi untuk modul macam marketing analisis, satu lagi modul daripada tentang ilmu Bitcoin ni, satu lagi apa? Blockchain. Blockchain. Sebab tu ada juga ada selitkan dalam program ni. So dan tambahan juga program blockchain tersebut pun diuji juga, dan kita orang ada sesi penyerahan sijil lah untuk satu modul blockchain tu saja. Okey, bila habis program tersebut? Kita tahu pernah menjalani, tapi kita tak tahu bila yang telah habis disuntik. Baru saja juga ataupun secara rasminya saya tamat pada 24 Oktober. Pada 24 Oktober tahun lalulah, pada 2024. Dan untuk penerimaan sijil dibuat pada tahun 2025 di Bangi Convention Center. Secara rasminya saya habis program profesional ni pada 5 bulan 12 tahun 2024, dan penyerahan sijil ni akan dilakukan pada 17 Jun ni yang akan datang ni. So, graduate lah, masa graduate. Officially lah. Baiklah, tanpa disedari sesi kita pada hari ini akan menjembatkan pengakhirannya. Saya rasa saya mengucapkan terima kasih atas proses tadi. Saya rasa dia akan memberikan manfaat kepada penonton kita dan juga pembelian penonton kita pada hari ini. Baiklah, sekian sahaja daripada saya, Nicholas, selaku moderator anda, dan jika berkesempatan kita akan jumpa lagi dalam sesi dan juga episod yang seterusnya. Jumpa lagi, salam Malaysia. Terima kasih. Terima kasih.